Lepas tu benda ni kesan dia cepat. Dia jalan dengan laju. Kita kan perempuan tak sabar-sabar kan nak jadi cantik tu, nak cepat kan. Perbezaan dekat Izara adalah Izara punya stretch mark punya colour dah habis, dah tak gelap. Satu kotak ada berapa Izara? Ada 30. Lepas tu Izara punya bintik-bintik macam pasir yang kat muka ni, dekat dahi ni, hilang. Dia makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada. Setiap kali jadi time nak period. So every time period, lepas habis period Izara terpaksa ambil benda ni kan. Pandai owner dia buat duit. Memang benda ni macam Izara pakai pad. Kita punya keperluan setiap bulan. Macam tu lah dia Mama Deal ni dengan Izara. Jadi macam kulit Izara part-part yang gelap, macam Izara punya ketiak. Lepas tu ni celah-celah tepi dalam kaki ni gelap. Dia cerahkan balik, ikut balik kita punya warna kulit asal. Sebab hormon dah elok, pendarahan kita jalan cantik. So Alhamdulillah.